Hai adik-adik, selamat kembali ke slot Eureka Aulad. Aktiviti Eureka kita pada hari ini bertajuk Tarian Ceria. Tapi bukan kita yang menari tau. Kita akan gunakan tisu untuk membuatkan dia menari-nari. Macam mana kita nak buat dia menari? Ikuti Kak Usnia untuk jalankan eksperimen ini. Okey adik-adik, jom kita tengok dulu bahan dan alatan yang diperlukan untuk eksperimen ini. Kain tuala, pita pelekat, gunting, belon, kertas tisu. Okey adik-adik, kita akan mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama yang kita perlukan adalah dengan menggunakan gunting. Gunting ni agak berbahaya adik-adik. Jadi adik-adik kena ada orang dewasa bersama dengan adik-adik. Contohnya ibu bapa atau guru atau abang atau kakak. Okey? Okey, kita akan gunakan gunting ni untuk menggunting tisu kita. Tisu ni kita nak buat dua bentuk orang. Jadi kita akan lipat dua. Jadi kita akan gunting. Gunting ikut bentuk yang adik nak. Boleh membuat satu bentuk yang cantik lah. Contohnya macam dia tengah menari kan. Angkat tangan ke atas. Okey, ni dia beri tangan. Okey, macam ni. Okey, cara nak buat kaki dia kita akan potong bentuk bulat. Nanti nampak dah kaki dia. Kaki sudah siap. Okey, sekarang kita nak buat tangan pula. Tangan dia macam tengah melompat. Jadi kita akan buat tangan dia ke atas. Okey, lepas tu kita akan masukkan kepala dia. 1, 2, 3. Nampak tak macam bentuk orang kan? Okey, itulah nama dia. Tarian ceria kita pada hari ini. Baik, seterusnya kita akan letak dia di ke tepi. Dan kita akan ambil pita pelekat kita. Dan adik-adik akan tampal di atas meja adik-adik. 1, 2. Okey, kawan lagi seorang kita akan letak di sebelahnya. Okey, kenapa kita kena letak pita pelekat? Supaya bila dia naik, dia tak adalah terbang. Dia akan statik di sini. Okey, langkah seterusnya kita akan meniup belon kita. Okey, pastikan adik-adik ambil nafas yang dalam. 1, 2. Oh, tak jadi pula. Tak apa, kita teruskan lagi sekali. Mungkin perlu regangkan sedikit belon. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, cukup besar tak? Ke dia nak besarkan lagi? Kita besarkan lagi. Okey, rasanya dah cukup besar kan? Alright. Kita akan mula ikat dia. Cara nak ikat dia, kita akan letak dua jari. Kita akan pusing dia. Masukkan ke dalam dua jari yang kita dah masukkan tadi. Okey, sudah jadi belon kita. Mari kita mulakan dengan langkah yang seterusnya. Langkah seterusnya kita akan ambil belon. Kita akan gosok dengan kain kita. Okey, kita akan gosok. Gosok. Gosok lama-lama sikitlah supaya senang untuk kita buat aliran elektrostatik tu bergerak dengan lebih kuat. Okey adik-adik, cuba tengok dia menari adik-adik. Dah jatuh. Eureka! Adik-adik nampak tak tadi macam mana tisu ni bergerak? Disebabkan oleh elektrostatik yang ada di sekitar belon. Apa itu elektrostatik adik-adik? Elektrostatik ni adalah satu cas aliran elektrik. Elektrik kita tak boleh nampak. Tapi bila kita gosok kain ataupun kita gosok dengan rambut atau dengan kain, apa-apa yang membolehkan kita gosok dia dengan kuat, laju-laju, nanti dia akan hasilkan electric charge yang sangat kecil di sekitar belon. Bila kita ada electric charge ni, bila kita gerakkan di atas belon, kertas ni akan mudah naik seperti satu gam. Itu yang kita panggil elektrostatik. Ya adik-adik, menarik kan? Kalau macam tu adik-adik bolehlah cuba eksperimen ini di rumah bersama dengan ibu bapa, kakak, abang ataupun guru-guru. Selamat mencuba.